Hari ini kita ditakdirkan diuji, membezakan siapa yang beriman dan siapa yang pengecut. Kita semua takkan mengalah. Jauh sekali menyerah kerana bumi ini milik Allah dan diamanahkan kepada orang-orang yang beriman. Fisabilillah. Allahu Akbar. Aku sokong semua perjuangan awam, tapi aku sudah berkahwin. Aku perlu lindungi isteri dan anak-anak aku. Tapi kau jangan salah. Kau jangan berkhianat. Kalau kau berkhianat dengan memberi nama-nama berjuang, aku turut akan membunuhmu di mana saja kau lari. Kau percayalah, aku tidak menyertaimu pun itu satu dosa. Berapa banyak lagi aku nak tambah dosaku? Kau akan kepada Pak Ahmad. Bila? Sekarang. Sekarang? Tidak boleh. Usia begini tidak boleh pergi. Mengapa? Askar selalu meronda. Kau akan ditemui. Kau akan dicari. Kau akan selamat di rumahku ini. Percayalah. Jadi, aku tak boleh pergi kerana takut mati. Bukan tak boleh pergi. Kau boleh pergi. Tapi bukan sekarang. Jadi, bila? Bila menjelang malam. Malamlah selamat buatmu, Awang. Kau sangat dihendaki. Kau Saleh. Kau mahukan aku? Aku bersamamu, Awang. Pak Ni. Siapa? Amboi. Kau, Awang. Marilah kita naik. Sungguh hampir sampai. Aku dari Bukit Gerbau. Nak jumpa Mak Saman. Tapi dia tukar aku. Kau dari mana? Aku dari Sarin. Kau harus berlepas dari Sarin dan Jeram. Kau tak boleh balik ke sana. Kau tak bertemu dengan Adi. Dia singgah di sini waktu ke Melawi dulu. Amboi baru jumpa dia 2 malam lalu. Di sini tak ada askar sepoi. Tapi orang penghulu Haji Suf ramai. Lambat laut kau akan diketahui juga. Kita tidak boleh berdiam diri saja. Aku akan menemui kawan-kawan yang lain untuk menyusun barisan kita. Makni Ahmad berkhianat. Makni Ahmad memberitahu kepada penghulu Haisu supaya mendapatkan hadiah atau pujian. Ya Allah, aku tidak akan menyerah. Aku akan menentang sampai ke titik darah terakhir. Awang, penghulu mencari. Ya Allah, alangkah besarnya dosaku. Aku telah menuduh dia berkhianat. Tapi ternyata dia masih lagi teguh memegang kesetiaan. Maafkan aku. Maaf. Hamba akan pergi malam ni. Nak masuk rumah saja. Mana-mana saja kau boleh mati. Kalau Haji Suf dan orang-orangnya, aku tahu. Benarkah satu? Kalau aku pergi, mana tak susah nak bermandi. Susah apa? Tak kau kena tangkap. Tangkaplah kalau muka sebelah tu. Aku tahu perut pedai. Hamba boleh pergi ke mana saja sebelum apa-apa berlaku di rumah Pak Ni. Tambah pula, di sini banyak kaki-kaki mereka. Elok juga kau berfikir begitu. Tapi kau jangan menyangka rumahku ini tidak sama untukmu. Askar sepoi tidak pernah datang. Semua kedatangan orang lain aku tahu. Hamba percaya Pak Ni.